nampak rod dia tebal dia, nampak ketebalan rod dia. Okey, yang ini crankshaft dia punya design, tengok ada 4 lubang. Alright guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dakjam. So hari ni aku nak share korang progress untuk Y15 aku sepenuh RZ member 8.0. Okay, tapi sebelum tu geng, siapa yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share, follow akaun TikTok dan juga Instagram Dakjam. Okay, so kita tengok dulu bengkel punya keadaan. Ni bengkel mal lah, dia ada kemasan sikit. Sekarang dia sibuk dengan double R dia. Double R ni nak jual mana? Dah ada bayar dah. Dah ada bayar dah. Dah ada bayar ni. 12k dah silap aku dapat R ni. So tengah setting lah. Okay, dia ada dapat R tu nampak je macam tu tapi dia jajan. Okay. Ni motor motor brother jengka aku panggil dia. Ni antara motor LC yang aku nak review dulu. Barang-barang dia agak bangsawan geng. Okay, sebelum aku pergi motor aku share sikit motor dia. Tengok. Dia pakai eraser geng. Meter Digi2 eraser, tisu depan eraser. Yang ini dah pakai wiring Y15, okey, LC5S dah pakai wiring Y15. Jadi total body ada, injector ada, issue Y15 semua. Okey, tengok barang dia. Sport rim ni original ni, RCB punya. Forge rim lain sikit. Aku nak beritahu korang satu je, kalau forge rim ni, kalau RCB dengan brand lain memang tak ada lawan geng. Okay, korang tengok depan-depan korang akan tahulah betapa kualitinya RCB punya sport rim forge ni dengan brand lain memang tak boleh lawan. Okay, memang tak dinafikan. Korang kena tengok dekat-dekat pun korang boleh tahulah. Okay, ni pun akan ikut kita ke RZ member nanti, InsyaAllah. So motornya ni ada sakit sikit, sakit yang kita tak tahu. Ada barang dijumpai, barang pelik dekat dia punya mangkuk clutch. Dah keluar amal lah barang dia. Dah settle lah. So motor dah settle, tak ada masalah. Okay, ni motor aku. Motor aku pun mal dah togilkan. Enjin dah tak ada. Okay, korang tengok. Jadi video sebelum ni kan aku dah beritahu yang aku memang akan buat full spec 78mm. Okay, dengan heat billet. Lepas tu ada sedikit barang. Cuma dalam video yang lepas aku tak share korang crankshaft apa yang aku akan pakai. Okay, jadi aku sharekan hari ni. Okay, crankshaft yang aku pakai daripada brand ni, IKK punya brand Super Turbo, yang Cosmo punya model. Cosmo ni beza dia, jaga aku tunjuk. Okay, yang ini jack 7.15, atas bawah 14.3. Jadi pin dia 14, pin bawah 24, rod dia panjang 106. Okay, ni crankshaft dia. Crankshaft ni dah pasang sebab kita agak urgent. Jadi aku tak sempat nak review dalam keadaan daripada kotak. Tapi kat sini kau boleh nampak lah. Okay, lagi senang kat sini. Nampak? Dia punya bearing datang siap dah sebelah. Okay, sebelah gear tu. Nampak rod dia tebal dia, nampak? Ketebalan rod dia. Okay, yang ini crankshaft dia punya design. Tengok ada 4 lubang. Jadi kalau kau nak static ke apa dah mudah dah. Okay, aku tengok review orang IKK Super Turbo ni, ramai yang review yang Cosmo ni memang antara crankshaft IKK yang terbaik lah. Dan juga antara brand crankshaft yang terbaik di antara brand-brand yang lain. Okay, korang boleh komen kat bawah siapa yang ada pakai IKK dan macam mana review korang terhadap yang brand IKK yang model Cosmo ni, Super Turbo ni. Okay, yang ni. Dan gearbox pun sama, aku pakai daripada IKK juga, 6 speed. Okay, yang ni. Okay, gearbox dia kita dah tengok dah, clearance dia memang mantap. Okay, yang ni ratio gearbox dia, kau boleh nampak. Dia datang siap dengan shift cam. Okay, shift cam dia datang siap. Okay, yang ini tadi kita dah tengok dah, dia punya clearance semua memang okay, fit. Sebab ada brand lain kalau korang beli gearbox 6 speed, memang harga dia memang murah tapi kualiti tak ada. Okay, material dia satu hal, lepas tu clearance gearbox dia. Nak free gear susah, masuk gear kadang tendang sendiri. Okay,
IKK super turbo yang ni kita pakai. Yang gearbox 6 speed ni dah banyak dah kat sini kita pakai kat bengkel. Memang kebanyakan ni memang okey. Okey, tengok. Ni dah pasang siap. Jadi crankcase pun kita dah masuk bearing. Nampak? Bearing dah masuk. Bearing semua dah masuk dah, siap. Crank ni dia datang dengan pin piston atas 14, bawah 24. Road dia 106. Okey. Jadi untuk motor spek 78 ni kebanyakan memang kita orang pakai pin piston 16 lah. Okey. Yang ini pin piston 16 untuk piston yang aku punya tu lah. Nampak? Yang ni. Ni 16 nampak tu. Dia boleh masuk kan. Cuma ni datang atas 14. Jadi aku terpaksa counter lah. Kita ada cara kita counter. Okey. Yang ini pin piston 14. Korang tengok tebal kan. Kenapa dia tebal? Sebab ini daripada US. Trump piston. Kau boleh tengok. Okey, Trump piston punya 14 daripada US. Tengok tebal dia. Yang ini 16, yang ini 14. Tapi tengok tebalan dia. Kita sebenarnya risau bila pakai 14 yang biasa, nipis macam ni. Risau dia patah, bengkok. Sebab piston ni dah besar, berat. So sebab tu kita pakai yang ni. Ini lebih tebal, lebih solid. Nampak? Tapi masalah dia bila dekat sini lepas. Nampak sini lepas Dekat road lepas, dekat sini tak lepas. Clearance banyak goyang. So dia ada benda dia. Ni telinga dia. Telinga 16. Nampak? Ni telinga 16 dia. Dia sarung macam ni, mak. Dia ada taper dia dalam tu. Dia akan tutup kiri kanan. Dia betul-betul dia duduk dekat telinga piston. Macam tu. Dia akan duduk macam tu, mak. So masalah pin piston 16 settle. Okay, settle, tak ada masalah. Okay, bearing. Bearing dekat sini aku nak share. Bearing. Ini bearing kita pakai Umar Racing. Bearing Umar Racing. Kalau korang beli bearing Umar Racing ni, komplit, semua ada. Okay, bearing cam, segala bearing dekat satu motor ni semua ada. Yang berkenaan dengan compartment engine lah, dia datang, semua ada. Dia C3 Kalau korang beli bearing Umar Racing, semua ada. Daripada engine pergi ke cam punya bearing, semua ada siap. Okay, ni blok mal dah masuk dekat crankcase. Kamal nak marking semualah. Tengok clearance semua check. Yang ni Leo punya balancer. Dia ada tulis kat sini tau untuk jack berapa ni Mal? 8 dengan 9. 8 dengan 9 mm lah lepas. Ni maksudnya 22 ni dia punya pin bawah kan. Ataupun 9 pin bawah 20. Ya. Okay, pin bawah 20 ni jarang sikit nak jumpa, biasa 22. Okey. Tu nampak balancer ni gam-gam ni dekat blok tu. Tu. Ni boom gearbox IKK SR3 ya. Ada gearbox kadang dia laluan dia tak cun. So ni head aku. Head billet SW4 dah siap dah, pasang spring valve. Valve spring semua. Sini kita tak ada potting apa lah. Cuma mungkin kepala valve ni nanti yang ni kita akan lay sikit, nipis sikit, sebab kita tak nak isu 2 kali pasang. Okay. Ni clearance gearbox nampak. Mantap. Kiri kanan sama je. Oil pump baru. Untuk balancer dah lepas, kejap lagi aku tunjuk kat korang. Untuk setup bahagian gear balancer ni, kau ikat je primary yang kecil ni. Okay. Gear kecil depan ni kalau kau ikat, dia biasanya akan auto bright. Kalau dia ringan, kira dah jackpot dah, tak payah nak pening-pening sangat. Okay. Ikat ni biasanya memang dah berat. Jadi aku akan buat percubaan daripada gear balancer dulu. Kita ikat. Okay. So pusing dia memang ringan. Tapi bila ikat yang ni biasanya berat sikit
Tu nampak dia dah berat. So biasanya bila dia berat macam ni, benda pertama yang aku buat adalah, mungkin dah dia tahu tapi kali ni aku tunjuk lah. Dia sama je, spek besar ke spek kecil ke, aku akan tarik crank ke sebelah kiri. Kita tarik supaya dia dapat kedudukan dia yang sepatutnya dia duduk lah. So cara aku biasanya tarik. Kalau dah tarik tu dia tak mau, aku akan push pula. Kita akan tolak dia ke dalam. Push tu pun ada cara juga, tolak sikit je. Kalau dia dah ringan dah cukup. Dia akan dapat ringan yang macam kita tak ikat tadi. So macam sekarang ni, korang boleh tengok dekat dalam ni. Okay, kat bahagian dalam nampak balancer dia lepas, betul-betul lepas So jauh lagi lah, ada lebih kurang dalam gap 2mm. Dan aku berani jamin tak akan kena lah, tak akan sentuh. Lepas. Ini aku buat DIY je sendiri. Dan aku akan tarik tengah dia ni. Kita akan jack crank tu ke kiri. Lepas tu waktu aku tembak, impedance sini pun aku tak akan tekan straight. Aku akan main sikit-sikit je sampai aku rasa dah dapat dia ringan, cukup. Sebab kalau tarik aku pernah tarik slow-slow, dia akan meletup sekali. Dia bunyi letupan yang dia punya crank tu dah terganjak ke kiri sikit dan bearing tu dah duduk dekat tempat yang sepatutnya. Dia akan boleh jadi macam tu. So sekarang ni aku tinggal jack dia sikit. 22 boleh ke? Kalau kalau tak ada 21, 22 boleh. So kita akan tembak. Ngam-ngam boleh. Tahan dulu. Lepas tu tembak sikit je. Okey, nampak? Aku jack sikit je. Lepas tu aku buka balik. Dan crankshaft dia dah ringan. Nampak? Ini kalau nak cari ringan ni boleh lagi ni. Walaupun ni yang sekarang dah ringan daripada tadi, tapi aku boleh cari lagi. Okay. So aku akan jack lagi sikit. Kalau masih tak berjaya, kita akan tolak pakai ni. Ni alat untuk keluarkan crankshaft lah daripada ni. Kita akan push dia ke sebelah sana. Nanti dia akan center, dia akan duduk kat tempat dia. Okay, hujung-hujung aku pakai push ni. Aku tolak crank ke kanan. Dan dia dapat lebih ringan daripada yang tadi. Nampak dia punya crank bila aku tunjuk bawah ni, aku tak payah lantun dia naik atas, dia akan naik sendiri. Dan dia akan ke depan. So nampak dia lebih ringan lah. Nampak So ni kira dah berjaya lah. Dah luncur lah. Kalau macam tadi dia jam, dia agak berat kesat. Lepas pada kita ikat. Tu gunanya tool macam ni. So korang kena ada lah. Ini grinder pula. Okay, surface valve aku ni mirror dia dah lay sikit tadi. Sebab kalau kau nak tahu motor modified ni, biasa dekat valve, pocket piston dengan dome piston. Biasa kalau datang kat situ lah adjustment yang korang kena buat. Korang pandai-pandai lah nak cari deck dia supaya tak belaga, supaya tak ketat dan sebagainya. Nanti korang dah pasang, sebab tak ada istilah korang beli barang memang tak ada dah. Ni kalau dah modified yang tinggi-tinggi ni pun biasa korang beli, korang jangan pasang terus, memang takkan jadi. Tengok ni mirror buat cun punya. Dah potong. Okay, dia nak siapkan head aku. So Mal tengah diagnose biji motor. Aku rasa hari ni boleh siap belah kelas kot belah kelas insyaAllah lah boleh siap. Sebab belah kelas tu satu je masalah, nak kena rebate balik aku punya gear belah ni, driver punya ni. Dulu aku dah pernah lay, nampak tu ni antara point lah, kita nak bagi ringan sikit. Okay, dah lay tepi ni, jadi aku sayang lah nak tinggalkan benda ni. Sebab aku akan buka, pakai balik. So akan rebate balik dekat kelas aku yang X-Boy4 tu, yang 7 plate. Yang ni motor adik aku dah siap. Okay, dia tak buat banyak pun, dia cuma tukar cam, dia tukar head besarkan sikit, blok pun dia tukar besarkan sikit. Aku tak sure blok dia size berapa, 76 kot, 76 aku rasa. Okay, tengok manifold dia ni, dia pakai cutting standard juga besar 42, 45. Dah siap gosok, KS racing belakang besar. So aku rasa itu saja untuk episod kali ni. Okay, korang nantikan next episode. Nanti motor tu dah siap pasang, aku akan share korang macam mana progress dia. Okay, Y15 aku. Dan aku harap sempat siap lah.
Okay, jadi geng, berjumpa lagi kita dalam episod akan datang. Semoga korang sihat-sihat selalu geng. Ciao.